Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama dalam podcast pada hari ini di SMK Tamaya. Tamu istimewa saya pada hari ini Dr. Ahmad Kamal Arifin, Pengetua Cemerlang, insya-Allah. Mudah-mudahan saya ingin sedikit perkongsian daripada doktor lah berkaitan dengan pengurusan kewangan di sekolah, terutamanya di SMK Tamaya ni. Okey doktor, kita ringkaskan doktor. Pertamanya sebagaimana yang kita tahu doktor, okey, pentadbir sekolah ni dia memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan pengurusan kewangan sekolah lebih cemerlang. Okey, apakah cabaran utama yang dihadapi oleh pentadbir sekolah terutamanya di SMK Tamaya ni dalam menghadapi cabaran tersebut dalam masa kini doktor? Mari kita ikut. Ya, baik, pengurusan kewangan ni adalah sangat utama nadi kepada kecapaian objektif, visi dan misi sesebuah institusi pendidikan sekolah kita. Betul. Jadi apabila kita menguruskan kewangan, kita kena kaitkan dia tentang perundangan pengurusan pendidikan dalam konteks kewangan. Kita kena mengikuti perkeliling dan panduan pengurusan kewangan dari masa ke semasa. Misalnya kita pada ketika semasa ni kita menguruskan bantuan awal persekolahan, kita kenalah mengikut tata kelola yang betul sebelum, semasa dan selepas. Cabarannya adalah jika pihak pentadbir sekolah dan guru-guru yang terkait mengurus setiakan sesuatu pengurusan kewangan mencakupi termasuk bantuan awal persekolahan untuk murid-murid kita. Jika guru kita itu tidak memahami role dan statusnya sebagai seorang pengurus kewangan yang terkait. Contohnya, apa yang perlu kita laksanakan sebelum kita menguruskan sesuatu dasar kewangan yang berkaitan. Kepada siapa kita perlu berhubung. Jika kita nak pergi ke bank untuk menguruskan pengambilan wang tersebut, siapa yang patut bersama dan mesti bersama dari segi keselamatan pengurusannya. Sehinggalah akhirnya kepada proses penyampaian bantuan wang persekolahan tersebut. Mesti kita ikut kepada panduan tata kelola seperti mana yang telah digazetkan oleh pihak yang berkewajipan. Dalam konteks ini ialah oleh pihak bahagian kewangan kita, Kementerian Pendidikan, yang mana surat-surat panduan itu dipanjangkan oleh pengarah pendidikan negeri kita seperti yang adanya dengan tujuan untuk mengelakkan masalah selepasnya jika kita terkilaf ataupun tidak mengikuti peraturan yang sepatutnya. Jadi cabarannya adalah bagaimana kita nak pastikan guru-guru kita ini memahami bagaimana nak berfungsi sebagai seorang pengurus kewangan tersebut. Begitulah juga dengan pengurusan kewangan untuk menggerakkan aktiviti co-akademik, co-curriculum dan sub mata pelajaran masing-masing. Kita ada prosedur dan kita perlu ikut patuhi supaya aturan pengurusan nota mintanya, aturan pengurusan pembayaran kepada pihak yang telah memberikan perkhidmatannya itu diawasi, bukan sekadar sebut harga itu mengikut aturan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa, tetapi juga dari segi aspek pembayaran mesti dipantau selia barangnya betul-betul selari dengan apa yang diingini dan dimintai oleh pihak guru-guru kita, kualitinya, bilangannya, kerana ini yang disebut sebagai integriti dan ini perlu difahami, dihayati dan diselia oleh pihak pengetua dan guru besar dari masa ke semasa. Jika tidak, banyaklah berlaku penyelewengan dalam kalangan kaki tangan awam. Okey doktor, sebagaimana yang kita tahu doktor, pentadbir sekolah ni dia memainkan peranan yang sangat-sangat penting dalam memastikan pengurusan kewangan sekolah. Apakah cabaran utama yang dihadapi oleh
pentadbir sekolah terutamanya dalam skop di SMK Tamaya uh, untuk menguruskan kewangan sekolah dan bagaimana cabaran tersebut ditangani oleh uh, Dr. sendiri. Ya, cabaran utama guru-guru dan warga sekolah termasuklah AKP dalam konteks pengurusan kewangan ni adalah ketidakfahaman tentang prosedur pengurusan kewangan itu sendiri. Yang mana apabila kita nak menguruskan wang PCG, wang bantuan persekolahan dari masa ke semasa yang diperolehi oleh pihak kerajaan, perlu diinterpretasi berlandaskan kepada panduan surat siaran ikhtisas yang berkenaan dengan tujuan supaya mengelak berlakunya salah tafsir dan juga kesilapan di dalam pengurusan prosedur kewangan di sekolah masing-masing. Jadi bagi menangani masalah tersebut, kita perlu memastikan latihan yang berterusan. Perlu dilaksanakan taklimat dari masa ke semasa supaya semua warga sekolah, guru-guru kita yang berkaitan tahu bagaimana untuk menguruskan pengurusan bantuan persekolahan, wang-wang bantuan pentadbiran bagi mengelolakan aktiviti di sekolah dengan berkesan. Itu adalah perkara yang saya tekankan bagi mengatasi masalah cabaran warga sekolah kita, guru-guru kita kerana mereka terdedah kepada risiko tersilap di dalam menguruskan kewangan yang mereka bertanggungjawab bagi menguruskannya. Kita tu. Ya. Sebagaimana yang kita tahu lah sekarang ni banyak isu-isu berkait dengan salah laku di peringkat sekolah. Terutamanya dalam proses penyediaan dokumentasi dan bayaran. Ya. Apakah Datuk rasa sebenarnya pihak sekolah ataupun pentadbir ataupun PT sekolah tidak faham ataupun mencari peluang untuk kadang-kadang dalam situasi ekonomi yang tidak mungkin untuk cuba mencari peluang untuk menjana pendapatan dengan cara yang tidak tepat. Kalau ianya berlaku sebegitu di peringkat sekolah, apakah Datuk rasa tindakan yang paling tepat untuk kita ambil kepada pihak sekolah di samping untuk mengelakkan perkara tersebut dijinaki? Ya, kita sebenarnya tangkapan-tangkapan berkaitan dengan salah laku, rasuah, penyelewengan melibatkan pentadbir sekolah dan juga kaki tangan sekolah dan seumpamanya itu diatasi melalui satu dari segi aspek penyeliaan yang bersepadu oleh pentadbir sekolah. Yang kedua dari segi aspek penguatkuasaan peraturan. Jika didapati bersalah, hendaklah dihukum. Dalam konteks ini, pihak pengetua guru besar mesti bersifat bertanggungjawab dan berani untuk menguatkuasakan peraturan. Jangan pula mereka bersekongkol untuk melakukan kesilapan dan kesalahan tersebut dengan objektif untuk kemaslahatan sendiri ataupun interpretasi keperluan organisasi masing-masing. Okey. Itu dari segi aspek pemantauan atau penyeliaan yang berterusan. Yang kedua dari segi aspek integriti iaitu penguatkuasaan yang berani dan bertanggungjawab. Tapi jauh daripada itu pada pengamatan saya adalah masalah kolbu. Kita sepatutnya pada pengamatan saya sudah sampai masanya semua pemimpin pendidikan di seluruh negara dengan kerjasama Institut Aminuddin Baki perlu kukuhkan kolbu dalam kalangan kaki tangan awam, khususnya dalam kalangan warga pendidik. Kita kena laksanakan kursus kepimpinan kolbu. Ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
kan, yang telah disampaikan oleh junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah iza salahat salaha jasada kulluhu, iza fasada jasada kulluhu, ala wahya qalbun. Bahwasanya di dalam tubuh badan manusia ada sekutu darah, jika ia baik baik seluruh tubuh badan, jika ia rosak rosak seluruh tubuh badan. Ianya adalah qalbu. Qalbu ni di sini iaitu jantung hati nurani kita. Di situlah adanya niat, iltizam, nurani, ruh kita. Hidupnya kita ini berpusatkan enjinnya di kolbu masing-masing. Sebab tu dalam ilmu kepimpinan kolbu tu akan diasuh sehingga berjaya dari masa ke semasa supaya semua kaki tangan kita di sekolah, termasuk pengetua guru besar, kena faham bahawa matlamat tidak boleh dihalalkan melalui cara-cara yang salah. Jika mereka ingin dilihat sihat dari segi masalah-masalah perlakuan jenayah di sekolah dalam konteks kewangan ni, kita kena latih mereka, kita kena bimbing mereka yang berada di tempat tertinggi sampailah paling rendah, kena faham betul-betul anta'budullah ka'annaka takun tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Kita kena latih semua warga kerja kita dalam menguruskan kewangan, hendaklah merasakan diri kita ni di depan kita tu ada Allah, ada Tuhan yang memerhatikan kita. Barulah kita dapat mencegah masalah ini berterusan berlaku. Jadi krisis keimanan, integriti ini ada kaitan dengan kesihatan kolbu dalam kalangan warga kerja kita. Jadi kita kena atasi benda ni dengan melatih, mendorong, menginspirasikan dan mengingatkan semua warga kita berkhidmat betul-betul untuk mendapat redha Tuhan Yang Maha Esa. Barulah masalah ini terpimpin dan tercegah daripada berterusan berlaku. Kalau tak, kita hanya berfokus kepada instructional leadership to manage and to make sure the the leaderships of how to manage money in our school is in the correct way. That is one per three. Another two things is very important is about kolbu. Daripada kolbu tu barulah, daripada kolbu yang sihat ni, yang baik ni, barulah terhasilnya pemikiran yang sihat, the good thinking. Dia apabila kolbu kita betul, ya, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam kata dia ada memberi kesan kepada pemikirannya, perasaannya dan tingkah lakunya. Dia punya thinking, feeling and actions. Kalau kita melatih sekadar tata kelola dan pelan tindakan, pelan strategik dan juga dari segi aspek supervision yang bersepadu, pemantauan dan penilaian bersepadu demi untuk melihat achievement ROI, return of investment yang dihasratkan, dari segi aspek return of administration yang diharapkan dan return of objective yang diharapkan, tetapi kita tak melihat dari segi aspek keinsanan dan hubungannya dengan Tuhan yang memerhatikan tu. Kita tak mencakupi, merentasi alam kesan di akhirat sana. Maka kita akan gagal. Kita akan bergantung kepada pemimpin dan pengetua dan guru besar yang garang saja. Pemimpin dan guru besar yang kecindan dari segi aspek rigid saja. Tapi akhirnya manusia bertukar pemimpin, dapat pemimpin yang laissez-faire, kan, acuh tak acuh aja dan sebagainya, lagi banyaklah permasalahan berlaku. Kita bukan memimpin melandaskan kepada authoritarian management, benevolent autocratic management, laissez-faire management ataupun democratic management saja, tetapi kita hendaklah kembali kepada tauhidic management. Kita kena latih warga kerja kita ni secepat mungkin mengukuhkan dari segi aspek memimpin dengan kolbu yang sihat. Ini yang dituntut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita dapat membina ekosistem pengurusan kewangan yang padu. Itu menurut perspektif saya lah, yang saya perhatikan. Okay, Doktor. Terakhir, Doktor. Apa keharapan Doktor sendiri terutamanya untuk legasi kecemerlangan urusan kewangan di sekolah SMP Tamayar dan juga di keseluruhan sekolah. Mungkin ada pandangan yang boleh dijadikan panduan untuk kita mengubah hala tuju yang selama ini mungkin
agak tersasar ataupun semata-mata berlandaskan peraturan di atas kertas tanpa memikirkan soal kolbu ataupun pandangan yang lebih jauh ke hadapan, terutamanya hubungan kait kita dengan Tuhan. So, harapan doktor untuk kelangsungan urusan kewangan cemerlang. Kita semua pentadbir sekolah kena ada ilmu planning, organising, leading and controlling di sekolah. Dalam konteks pengurusan kewangan itu bukan sekadar berlandaskan kepada panduan ikhtisas pengurusan kewangan yang ditadbir oleh bahagian pengurusan kewangan kita semata-mata ataupun oleh perbendaraan negara kita semata-mata, tetapi kita kena kaitkan dengan aspek muamalat, syiar kita sendiri. Kerana kalau kita tidak mengkaitkan diri kita ni sebagai hamba yang diperhatikan, ada soal halal dan haram dan pemantauan yang 24 jam daripada Tuhan Yang Maha Esa. Jika kita tidak didik masyarakat pentadbiran dan pengguna dalam konteks di sekolah kita, dalam konteks kolbu tadi tu, kita, pada pengamatan saya, kita sebenarnya mendedahkan kepada risiko manusia berintegriti berteraskan kepada sistem plan, do, check and action saja. Tetapi kita tidak bersifat berjiwa Rabbani. Kita tidak melihat bahawa kita ni adalah hamba Tuhan yang mengasihi panduan yang ditunjuk oleh Tuhan itu dengan secara yang sepatutnya. Taraktu fikum amrayni iza tamasaktum bihima lan tadillu abadan, Al-Quran was sunnah. Dalam Al-Quran dan sunnah itu ada panduan muamalat, dan kunci muamalat adalah bagaimana kita dapat menjiwai dan merasai kita sedang berurusan bukan dengan manusia, tetapi dekat dengan kita, diperhatikan oleh pihak yang ketiga, iaitu Tuhan Yang Maha Esa memerhatikan kita. Ada malaikat yang mencatat amal kita, Raqib dan Atid itu. Tapi hari ini, lihat saja di persekitaran pejabat kita tak ada pun slogan-slogan yang bahawa kita ini hidup sementara dan diperhatikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi keinsafan itulah perlu kita lakukan segera, anjakkan paradigma supaya ka'annaka takun tarahu. Kita ini sebenarnya diperhatikan oleh Tuhan, dan kalau kita tak dapat rasa kita ni diperhatikan oleh Tuhan di depan-depan kita ni, kena kita belajar seolah-olahnya kita ni diperhatikan. Ini semua dia panggil sebagai cara gaya berfikir menurut perspektif hamba Tuhan yang nak selamat. Itu harapan saya. Terima kasih doktor. Semua penonton jelas kepada kita sebenarnya hubung kait urusan sama ada urusan kewangan duniawi ataupun urusan-urusan kerja yang lain berteraskan semata-mata untuk peraturan yang di atas kertas tidak dapat dijiwai dan tidak berpandangan jauh. So, terima kasih atas perkongsian doktor. Saya harap perkara ini boleh kita jadikan satu rujukan panduan untuk kita teruskan kehidupan kita, kerja buat kita dalam menguruskan kewangan sekolah. Dalam masa yang sama kita mendapat pahala berpanjangan atas kerja buat mengikut tata cara pengurusan kewangan yang betul di samping berintegriti dan beramanah mengikut sunnahnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.